Aku nak ceritakan satu kisah yang berlaku beberapa tahun lepas, masa aku tinggal sementara di Kuala Pilah. Kampung tu taklah terlalu terpencil, tapi cukup sunyi bila malam menjelma. Siang hari masih ada bunyi motosikal lalu sekali-sekala, suara orang berbual dari jauh. Tapi bila masuk maghrib saja, suasana terus berubah. Sunyi dia lain macam. Sampai bunyi angin lalu celah pokok pun boleh buat aku perasan. Rumah yang aku sewa masa tu, rumah kayu lama. Tak besar, tapi cukup untuk aku tinggal seorang. Lantai dia memang ada bunyi berderit setiap kali aku berjalan. Terutamanya waktu malam bila semuanya senyap. Kadang-kadang, bila aku bergerak perlahan pun, bunyi tu tetap kedengaran kuat. Seolah-olah rumah tu sendiri hidup. Tapi aku cuba biasakan diri. Anggap saja itu perkara biasa rumah lama. Yang aku tak boleh abaikan, rumah kosong di seberang jalan. Rumah tu dari pertama kali aku sampai, terus menarik perhatian aku. Bukan sebab cantik atau unik, tapi sebab suasana dia yang pelik. Dinding kayu dia dah kusam, ada bahagian yang nampak hampir reput. Tingkap pula kebanyakannya ditutup dengan papan, macam sengaja nak halang orang tengok ke dalam. Pintu depan dia sengit sikit, macam dah lama tak dibuka. Siang hari, rumah tu nampak jelas tak berpenghuni. Tak ada sebarang tanda kehidupan. Halaman penuh dengan daun kering sampai nampak tebal bertimbun. Tak ada kesan tapak kaki, tak ada bunyi, tak ada apa-apa. Tapi malam pertama aku di situ, aku perasan sesuatu yang buat aku terdiam lama. Masa tu aku tengah berdiri di tingkap bilik, saja tengok luar sebelum tidur. Angin malam masuk perlahan, bawa sekali bau tanah lembap. Suasana sunyi, cuma bunyi cengkerik yang bersahut-sahutan. Tiba-tiba, aku nampak lampu di tingkat atas rumah kosong tu menyala. Aku terus kaku. Mula-mula aku fikir mungkin aku tersalah pandang. Aku gosok mata, pandang balik. Lampu tu memang menyala. Cahaya kuning malap, tak terang sangat, tapi cukup jelas untuk nampak dari jauh. Aku cuba tenangkan diri. Mungkin ada orang baru pindah masuk. Mungkin pemilik rumah datang balik. Macam-macam alasan aku fikirkan untuk bagi masuk akal. Tapi entah kenapa, hati aku tetap rasa tak sedap. Malam tu aku tak fikir panjang sangat. Aku tutup langsir dan cuba tidur. Tapi sebelum aku pejam mata, aku sempat dengar sesuatu dari luar. Macam bunyi geseran perlahan. Seolah-olah ada benda bergerak di atas lantai kayu. Aku buka mata semula. Dengar. Sunyi. Mungkin cuma angin, aku pujuk diri sendiri. Keesokan paginya, aku terus keluar dan pandang rumah tu lagi. Sama macam semalam, tak ada perubahan langsung. Lampu padam, tingkap masih bertutup. Daun kering masih tak terusik. Aku jalan sedikit dekat pagar, cuba perhatikan dengan lebih jelas. Tak ada tanda orang baru masuk. Malah nampak lagi lama tak berpenghuni. Rasa pelik tu makin kuat. Petang tu aku jumpa jiran sebelah, seorang pakcik tua yang selalu duduk di beranda rumah dia. Aku tanya saja, cuba pastikan. "Pakcik, rumah seberang tu ada orang pindah masuk ke?" Pakcik tu diam sekejap, pandang aku. Lepas tu, dia geleng kepala perlahan. Rumah tu dah lama tak ada orang duduk. Cara dia cakap tu tenang, tapi entah kenapa buat aku rasa tak selesa. Aku tak tanya lebih, aku cuma angguk dan balik. Malam kedua, aku sengaja berjaga. Aku berdiri lagi di tingkap. Kali ni aku nak pastikan sendiri. Jam di telefon aku perlahan-lahan bergerak. 2:59 pagi. Aku fokus pada rumah kosong tu. Dan tepat bila jam bertukar, lampu di tingkat atas tu menyala lagi. Kali ni jantung aku berdegup lebih laju. Aku perasan sesuatu yang aku tak nampak malam pertama. Lampu tu tak menyala secara normal. Ia berkelip, perlahan. Sekejap terang, sekejap malap.
Macam ada sesuatu di dalam yang bergerak, menghalang cahaya tu sekejap-sekejap. Aku cuba tajamkan pandangan. Dan dalam cahaya yang tak stabil tu, aku nampak bayang. Sama. Macam seseorang sedang berdiri dan bergerak perlahan di dalam bilik. Aku tahan nafas. Bayang tu berhenti, tepat di depan tingkap. Seolah-olah sedang menghadap keluar, menghadap ke arah aku. Bulu roma aku terus naik. Aku tak bergerak, tak berani. Dan entah kenapa, dalam diam yang terlalu sunyi itu, aku rasa macam ada sesuatu yang sedang memandang aku balik. Lebih lama aku tengok, lebih kuat perasaan tu. Seolah-olah aku bukan lagi sekadar melihat, tapi diperhatikan. Hari-hari berikutnya, aku mula rasa tak sedar hati. Perasaan tu datang perlahan-lahan, bukan jenis yang tiba-tiba buat kita panik, tapi cukup untuk buat aku sentiasa berjaga-jaga. Setiap kali senja menjelma, dada aku mula rasa berat. Macam ada sesuatu yang aku tunggu, walaupun aku sendiri tak pasti apa. Aku cuba yakinkan diri, mungkin itu cuma masalah elektrik. Rumah lama, wayar lama, mungkin arus tak stabil. Itu saja yang logik. Tapi semakin aku fikir, semakin banyak benda yang tak masuk akal. Kenapa hanya pukul 3 pagi? Kenapa tak siang hari? Kenapa setiap malam, waktu yang sama? Soalan-soalan tu berlega dalam kepala aku, tak berhenti. Malam ketiga, aku buat keputusan untuk tak tidur. Aku nak tengok sendiri, nak pastikan semua ni bukan sekadar perasaan atau bayangan. Aku duduk di tepi tingkap bilik. Lampu dalam bilik aku padam, supaya aku boleh nampak dengan lebih jelas keluar. Hanya cahaya sama dari luar yang masuk. Cukup untuk nampak siluet perabot dalam bilik. Udara malam terasa lebih sejuk dari biasa. Angin yang tadi bertiup perlahan, tiba-tiba jadi senyap. Cengkerik yang biasanya berbunyi tanpa henti, hilang satu persatu. Sunyi. Jam di telefon aku letak di sebelah. Skrin dia menyala redup. 2.59 pagi. Aku telan air liur. 2.58. Jantung aku mula berdegup lebih kuat. 2.59. Aku tak berkelip. Dan tepat seperti yang aku jangka, lampu di tingkat atas rumah kosong tu menyala. Cahaya kuning malap itu muncul semula, seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ni, aku tak alihkan pandangan langsung. Serentak tu, bulu roma aku terus meremang. Bukan sebab lampu tu, tapi sebab aku rasa ada sesuatu yang tak kena. Aku terdengar bunyi. Perlahan. Sangat perlahan. Bukan dari luar. Bukan dari rumah kosong tu. Tapi dari dalam rumahku sendiri. Dari belakang aku. Aku terus kaku. Bunyi langkah. Perlahan. Seolah-olah seseorang berjalan tanpa kasut. Di atas lantai kayu. Aku tak berani bergerak. Nafas aku jadi pendek. Bunyi tu makin dekat. Setiap langkah jelas. Setiap bunyi tepat di belakang aku. Aku kumpul keberanian. Perlahan-lahan aku pusing kepala. Tak ada siapa. Ruang bilik aku sunyi seperti biasa. Tak ada bayang, tak ada pergerakan. Aku tahan nafas beberapa saat. Sunyi semula. Aku cuba yakinkan diri. Mungkin bunyi kayu. Rumah lama, biasalah. Tapi hati aku tak percaya. Perlahan-lahan, aku pusing semula ke arah tingkap. Dan masa itulah, aku nampak sesuatu yang buat badan aku terus sejuk. Lampu di rumah kosong tu dah tak statik. Cahaya tu bergerak. Bukan berkelip seperti sebelumnya. Tapi berubah. Seolah-olah ada sesuatu yang berjalan dalam bilik tu. Lalu menghalang cahaya dari dalam. Bayang. Aku nampak bayang. Sama tapi cukup jelas. Seperti seseorang berjalan perlahan dalam bilik. Aku rapatkan muka ke tingkap. Cuba fokus. Pergerakan tu berhenti. Tepat di depan tingkap atas rumah kosong. Bayang itu diam. Dan perlahan-lahan ia berubah posisi. Seolah-olah sedang memusingkan badan. Menghadap. Keluar. Menghadap ke arah aku. Jantung aku terus laju. Aku tak pasti kenapa. Tapi saat tu aku yakin.
Ia tahu aku sedang melihat. Aku cepat-cepat capai langsir tu. Tangan aku menggigil. Aku tarik langsir tu kuat-kuat sampai tertutup rapat. Bilik aku terus gelap. Aku sandar ke dinding. Cuba tarik nafas. Tapi dada aku rasa sempit. Malam tu aku tak tidur langsung. Setiap bunyi kecil buat aku tersentak. Kadang-kadang aku rasa macam ada sesuatu bergerak di luar pintu bilik. Kadang-kadang macam ada bisikan halus. Tapi bila aku cuba dengar betul-betul, sunyi. Masa terasa sangat lama. Seolah-olah malam tu tak mahu berakhir. Akhirnya cahaya pagi masuk perlahan-lahan melalui celah langsir. Aku pejam mata sekejap. Bila aku buka semula, aku terus terpaku. Langsir yang aku pasti aku tutup rapat malam tadi, terbuka sedikit. Aku bangun perlahan-lahan. Langkah aku terasa berat. Aku dekatkan diri ke tingkap. Dan tanpa sedar, tangan aku sendiri yang menarik langsir itu lebih luas. Cahaya pagi masuk sepenuhnya. Aku pandang keluar. Rumah kosong tu sunyi seperti biasa. Tak ada lampu, tak ada bayang. Seolah-olah tak pernah berlaku apa-apa. Tapi satu benda yang aku tak boleh nafikan. Langsir tu. Aku dah tutup. Rapat. Dengan tangan aku sendiri. Dan masa aku berdiri di situ, memandang rumah kosong itu dalam diam, aku tiba-tiba rasa sesuatu. Bukan dari luar, tapi dari dalam rumah aku sendiri. Dari belakang aku. Aku terus kaku. Bunyi langkah. Perlahan. Seolah-olah seseorang berjalan tanpa kasut. Di atas lantai kayu. Aku tak berani bergerak. Nafas aku jadi pendek. Bunyi tu makin dekat. Setiap langkah jelas. Setiap bunyi tepat di belakang aku. Aku kumpul keberanian. Perlahan-lahan, aku pusing kepala. Tak ada siapa. Ruang bilik aku sunyi seperti biasa. Tak ada bayang, tak ada pergerakan. Sejak malam tu, gangguan makin menjadi-jadi. Kalau sebelum ni aku masih boleh pujuk diri sendiri, anggap semua tu cuma kebetulan atau perasaan, kali ni aku sendiri tak mampu cari alasan yang masuk akal. Setiap malam, rasa tak sedap hati tu datang lebih awal, lebih berat. Seolah-olah sesuatu sedang menunggu waktu untuk muncul. Aku mula dengar suara. Bukan suara yang jelas seperti orang bercakap biasa, tapi cukup untuk buat jantung aku berdegup laju setiap kali ia muncul. Kadang-kadang hanya seperti hembusan halus, kadang-kadang seperti bisikan yang hampir tak dapat ditangkap. Aku, sini. Suara itu perlahan, halus, tapi cukup dekat. Kadang-kadang aku dengar ia betul-betul di sebelah telinga aku, seolah-olah ada seseorang berdiri di belakang aku, menunduk sedikit untuk berbisik. Nafasnya terasa hampir, walaupun bila aku pusing, tak ada sesiapa. Kadang-kadang pula, suara itu datang dari luar tingkap, dari arah rumah kosong itu. Setiap kali aku dengar, badan aku terus kaku, nafas aku tersekat. Aku tak berani bergerak walaupun sedikit. Aku cuba abaikan. Aku pasang radio. Aku buka video di telefon dengan volume kuat. Aku cuba sibukkan diri supaya tak fokus pada bunyi-bunyi itu. Tapi semakin aku cuba abaikan, semakin jelas ia datang. Seolah-olah ia tahu aku sedang cuba melarikan diri. Satu malam, aku baring di atas katil. Lampu bilik aku tutup, cuma ada cahaya sama dari luar. Mata aku tak boleh lelap walaupun badan dah letih. Aku hanya baring, pandang siling, cuba kosongkan fikiran. Dan tiba-tiba, aku rasa sesuatu di hujung kaki. Sejuk. Sangat sejuk. Macam ada sesuatu yang menyentuh kulit aku perlahan-lahan. Aku terus tarik kaki dengan kuat dan duduk tegak. Siapa tu? Suara aku keluar, bergetar tanpa aku sedar. Sunyi. Tak ada jawapan. Aku pandang ke hujung katil. Kosong. Tapi perasaan tu masih ada. Seolah-olah sesuatu tadi belum benar-benar pergi. Aku telan air liur. Tangan aku menggenggam cadar kuat. Dan pada saat itu, dari luar rumah kosong itu, lampu menyala. Lagi. Aku terus pandang ke arah tingkap. Cahaya kuning itu muncul semula. Sama seperti malam-malam sebelum ini. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeza. Pintu depan rumah itu terbuka sedikit. Aku yakin sebelum ini pintu itu sentiasa tertutup rapat. Sengit tapi tetap rapat.
Tapi malam itu, ada ruang kecil yang terbuka, cukup untuk nampak kegerapan di dalam. Angin malam masuk perlahan melalui tingkap bilik aku yang sedikit terbuka. Dan bersama angin itu, datang satu bau. Aku terus tutup hidung. Bau itu bukan bau biasa, bukan sekadar bau tanah basah. Ia lebih berat, anyir, macam bau sesuatu yang dah lama terperam, bercampur dengan lembab, bercampur dengan sesuatu yang aku sendiri tak mampu nak jelaskan. Perut aku mula rasa loya. Aku bangun perlahan-lahan, cuba tutup tingkap. Tapi sebelum aku sempat bergerak jauh, aku terdengar satu lagi bunyi. Dari luar rumah aku. Langkah kaki. Perlahan. Aku terus berhenti. Bunyi itu datang dari luar, menghampiri pintu rumah aku. Setiap langkah jelas, berat, seolah-olah seseorang berjalan dengan perlahan tapi penuh tujuan. Aku tak bergerak, tak berani. Jantung aku berdegup kuat sampai aku sendiri boleh dengar dalam telinga. Langkah itu semakin dekat dan akhirnya berhenti, tepat di depan pintu rumah aku. Aku rasa dada aku hampir meletup, seluruh badan aku kaku. Aku tunggu. Beberapa saat berlalu. Sunyi. Tak ada bunyi. Tak ada pergerakan. Dan kemudian, ketuk. Perlahan. Sekali. Bunyi itu cukup jelas. Datang dari pintu depan rumah aku. Aku terus pandang ke arah pintu, walaupun dari bilik aku hanya nampak sebahagian dinding. Tak ada suara. Tak ada panggilan. Hanya ketukan itu. Dan dalam diam yang terlalu sunyi itu, aku sedar satu benda. Ketukan itu bukan seperti orang biasa. Ia terlalu perlahan, terlalu tepat. Seolah-olah yang mengetuk itu tahu aku sedang mendengar dan sedang menunggu aku untuk membalas. Aku tak buka pintu malam tu, walaupun ketukan tadi jelas. Walaupun suara itu seolah-olah memanggil dengan sengaja. Aku hanya duduk diam di atas katil, memandang ke arah pintu bilik dengan jantung berdegup terlalu kuat. Setiap degupan terasa sampai ke telinga, sampai ke hujung jari. Nafas aku jadi pendek, seolah-olah udara dalam bilik tu semakin sempit. Aku cuba yakinkan diri. Mungkin ada orang kampung tersalah rumah. Mungkin ada orang minta tolong. Tapi waktu itu sudah jauh malam. Dan cara ketukan itu terlalu perlahan, terlalu teratur. Seolah-olah bukan manusia biasa. Ketukan itu datang lagi. Kali ini 2 kali. Jelas, lebih kuat sedikit daripada tadi. Tapi masih perlahan, seakan sengaja tidak mahu terlalu menarik perhatian. Aku pejam mata sekejap, cuba kumpul keberanian. Tapi badan aku langsung tak bergerak. Dan kemudian, suara itu muncul. Perlahan. Dekat. Buka. Aku terus rasa dada aku jatuh. Suara itu bukan suara orang yang aku kenal. Ia serak, dalam dan ada sesuatu pada nada itu yang buat aku rasa tak selesa. Bukan sekadar pelik, tapi salah. Seolah-olah suara itu tak sepatutnya berada di situ. Walaupun datang dari luar, ia terasa terlalu dekat. Seolah-olah betul-betul di belakang aku. Aku hampir menangis, tapi aku tahan. Aku tak jawab. Aku tak bergerak. Aku hanya duduk diam menggenggam cadar dengan tangan yang semakin menggigil. Beberapa saat berlalu. Ketukan itu berhenti. Suara itu juga hilang. Sunyi. Terlalu sunyi sampai aku sendiri boleh dengar bunyi nafas aku yang tak teratur. Aku fikir mungkin semuanya dah habis. Mungkin benda itu dah pergi. Tapi belum sempat aku tenangkan diri, satu bunyi lain pula muncul. Dari arah tingkap bilik aku. Perlahan. Sangat perlahan. Seperti sesuatu yang bergesel pada kaca. Aku terus pusing kepala. Pergerakan aku perlahan. Hampir tak sedar. Seolah-olah badan aku sendiri takut untuk melihat apa yang ada di situ. Dan bila mata aku sampai ke arah tingkap, aku terus kaku. Di sebalik langsir yang tertutup, ada bayang. Bayang itu jelas walaupun cahaya dari luar sangat malap. Tinggi, kurus dan kepala sedikit sengit ke tepi. Aku tak mampu bernafas untuk beberapa saat. Bayang itu tak bergerak pada awalnya, hanya berdiri di situ, diam, menghadap ke arah dalam bilik. Menghadap aku. Dan kemudian, perlahan-lahan, ia bergerak.
Satu tangan naik dan bayang itu mula mengetuk tingkap. Setiap ketukan perlahan tapi cukup kuat untuk buat aku terasa sampai ke dada. Aku terus rasa sejuk menjala dari kepala sampai ke kaki. Bilik aku di tingkat 1. Tak mungkin ada orang berdiri di luar tingkap. Tak mungkin. Aku ulang ayat itu dalam kepala berkali-kali. Tapi mata aku tetap terpaku pada bayang itu. Ketukan itu berterusan. Seolah-olah ia sabar. Menunggu. Aku cepat-cepat capai selimut dan tarik sampai menutup muka aku. Aku tak mahu lihat lagi. Aku tak sanggup. Tapi walaupun mata aku tertutup, bunyi itu masih ada. Lebih dekat. Lebih jelas. Dan dalam gelap di bawah selimut itu, aku dengar sesuatu lagi. Bisikan. Lebih jelas daripada sebelumnya. Lebih dekat. Seolah-olah betul-betul di sebelah telinga aku. Kau dah nampak aku. Aku terus buka mata dalam gelap. Selimut masih menutup muka aku. Tapi aku tahu satu perkara. Suara itu bukan lagi dari luar. Ia datang dari dalam bilik aku sendiri. Keesokan harinya, aku nekat nak tahu. Malam sebelumnya terlalu jelas untuk aku abaikan. Bunyi ketukan, bayang di tingkap, bisikan yang seolah-olah datang dari dalam bilik sendiri. Semua itu tak lagi boleh aku anggap sebagai kebetulan. Kalau aku terus duduk diam, aku rasa aku akan jadi lebih takut. Jadi pagi itu, walaupun badan aku masih letih dan kepala terasa berat, aku paksa diri keluar dari rumah. Udara pagi di kampung itu terasa biasa. Cahaya matahari masuk dari celah pokok, bunyi burung kedengaran seperti hari-hari lain, seolah-olah tak ada apa-apa yang berlaku malam tadi. Itu yang buat aku rasa lebih pelik. Terlalu normal sampai rasa tak kena. Aku berdiri sekejap di depan rumah, pandang ke arah rumah kosong di seberang jalan. Sunyi. Tak ada apa-apa perubahan. Lampu sudah padam, pintu masih seperti biasa. Tingkap tetap tertutup papan. Kalau bukan sebab apa yang aku alami malam tadi, aku sendiri mungkin akan fikir rumah itu memang kosong sepenuhnya. Aku tarik nafas panjang dan tanpa fikir panjang lagi, aku lintah jalan. Setiap langkah terasa berat, walaupun jaraknya tak jauh. Bunyi tapak kaki aku di atas jalan tanah kedengaran jelas dalam suasana yang sunyi itu. Semakin aku dekat, semakin kuat rasa tak sedap di dada aku. Bila aku sampai di depan halaman rumah itu, aku berhenti. Dan masa itulah aku nampak sesuatu. Tapak kaki. Di atas tanah yang berdebu dan penuh daun kering itu, ada kesan tapak kaki yang jelas. Baru. Debu di sekelilingnya masih belum berterbangan semula. Daun-daun kering di situ seperti baru saja dipijak. Aku tunduk sedikit, cuba perhatikan dengan lebih dekat. Tapak kaki itu menuju ke dalam rumah. Bukan keluar. Masuk. Aku telan air liur. Perlahan-lahan, aku angkat kepala. Pintu depan rumah itu terbuka sedikit. Lebih luas daripada malam tadi. Cukup untuk seseorang masuk. Atau keluar. Angin pagi bertiup perlahan menyebabkan pintu itu bergerak sedikit, menghasilkan bunyi halus yang panjang. Aku berdiri di situ beberapa saat. Fikiran aku bercampur, nak masuk atau berpatah balik. Tapi rasa ingin tahu lebih kuat. Akhirnya, aku hulurkan tangan dan tolak pintu itu perlahan. Bunyi engselnya panjang dan kasar, seolah-olah sudah lama tak digerakkan. Bunyi itu bergema sedikit di dalam rumah yang kosong. Aku berhenti di depan pintu. Pandangan aku masuk ke dalam. Gelap. Walaupun cahaya matahari dari luar terang, bahagian dalam rumah itu tetap nampak suram. Seolah-olah cahaya tak mampu menembusi sepenuhnya. Dan kemudian, bau itu datang. Lebih kuat daripada malam tadi. Anyir, lembab, bercampur dengan sesuatu yang aku tak mampu nak jelaskan. Aku terus rasa loya. Tapi kaki aku tetap melangkah masuk. Satu langkah. Lantai kayu di dalam rumah itu terus berbunyi. Berderit. Bunyi itu panjang, seolah-olah menyambut kehadiran aku. Aku berhenti sekejap. Dengar. Sunyi. Tapi dalam sunyi itu, aku rasa macam ada sesuatu yang sedang memerhati. Aku angkat kepala, pandang ke arah tangga di dalam rumah itu. Tangga kayu yang menuju ke tingkat atas. Gelap di atas sana. Aku tarik nafas perlahan dan tiba-tiba
Aku terus tersentak. Lampu di tingkat atas menyala. Cahaya kuning itu muncul tiba-tiba, sama seperti yang aku nampak setiap malam dari jauh. Tapi kali ini, aku berada di dalam rumah itu sendiri. Aku terus pandang ke atas, ke arah hujung tangga. Dan masa itu, aku nampak sesuatu. Di hujung tangga, ada satu bentuk berdiri. Diam, tak bergerak, hanya berdiri di situ, dalam cahaya malap yang datang dari atas. Aku tak dapat lihat wajahnya dengan jelas, tapi aku tahu, ia sedang menghadap aku, sedang melihat aku. Badan aku terus kaku. Aku tak mampu bergerak walaupun sedikit. Udara di dalam rumah itu terasa lebih berat, sejuk, sunyi, terlalu sunyi sampai bunyi degupan jantung aku sendiri jadi kuat. Aku cuba undur. Perlahan-lahan, aku gerakkan kaki ke belakang. Satu langkah. Dan pada saat itu, benda di hujung tangga itu bergerak. Perlahan. Sangat perlahan. Ia mula menuruni tangga. Satu langkah, diikuti satu lagi. Bunyi kayu berderit setiap kali ia melangkah. Dan walaupun pergerakannya perlahan, aku tahu satu perkara. Ia sedang menuju ke arah aku. Aku panik. Segala keberanian yang aku kumpul sejak melangkah masuk ke dalam rumah itu hilang serta-merta. Badan aku terasa ringan, tapi dalam masa yang sama, kaki aku seperti dipaku ke lantai. Nafas aku jadi tak teratur. Dada aku naik turun dengan cepat dan fikiran aku kosong. Aku pusing dan cuba keluar. Itu saja yang ada dalam kepala aku. Keluar, lari, tinggalkan tempat itu. Aku pusing badan dengan tergesa-gesa, hampir tersadung kaki sendiri dan terus melangkah menuju ke pintu depan yang masih terbuka tadi. Cahaya dari luar nampak begitu jauh, walaupun sebenarnya hanya beberapa langkah saja. Tapi sebelum sempat aku sampai, bam! Pintu depan tertutup sendiri dengan kuat. Bunyi itu bergema di seluruh rumah. Aku terus berhenti, kaku. Mata aku terpaku pada pintu itu. Daun pintu itu kini rapat sepenuhnya. Tak bergerak, seolah-olah tak pernah terbuka sejak awal. Aku telan air liu. Tangan aku menggigil. Aku cuba yakinkan diri. Mungkin angin, mungkin pintu itu memang longgar. Tapi hati aku tahu, itu bukan angin. Aku terperangkap. Dan dalam diam yang semakin menyesakkan itu, aku dengar bunyi dari belakang aku, dari arah tangga. Aku pejam mata sekejap. Langkah kaki. Perlahan, tetap. Semakin dekat. Setiap bunyi itu jelas, seolah-olah bergema dalam kepala aku sendiri. Aku tak nak menoleh, tapi aku tak ada pilihan. Perlahan-lahan, dengan seluruh badan aku yang kaku, aku pusingkan kepala. Dan kali ini, aku nampak jelas. Benda itu sudah turun dari tangga, berdiri di tengah ruang rumah, tak jauh dari aku. Wajahnya pucat. Bukan pucat biasa, tapi pucat yang tak nampak hidup. Kulitnya seolah-olah tak ada darah langsung. Matanya hitam. Tak ada putih mata, tak ada cahaya, hanya gelap yang dalam, seolah-olah menyerap segala sesuatu di sekelilingnya. Mulutnya sedikit terbuka, dan dari mulut itu keluar suara. Perlahan, serak. Kenapa kau datang? Suara itu sama seperti yang aku dengar malam-malam sebelum ini. Suara yang berbisik di telinga aku, suara yang mengetuk pintu, suara yang memanggil dari kegelapan. Aku nak jawab, tapi suara aku tak keluar. Tekak aku terasa kering, kaki aku langsung tak boleh bergerak. Aku hanya berdiri di situ, memandangnya. Dan tanpa aku sedar bila, ia sudah berada betul-betul di depan aku. Aku tak nampak bila ia melangkah, tak nampak pergerakannya. Tiba-tiba saja, jarak antara kami hilang. Ia terlalu dekat. Aku boleh rasa kehadirannya. Udara di sekeliling aku jadi sejuk mendadak. Nafas aku keluar dalam bentuk kabus halus. Tangannya naik perlahan. Pergerakannya lembut. Hampir seperti manusia biasa. Dan kemudian, ia menyentuh pipi aku. Sejuk. Bukan sejuk biasa. Sejuk yang terus menembus kulit, masuk ke dalam daging, ke tulang. Seluruh badan aku terus menggigil. Aku tak mampu bergerak, tak mampu lari, tak mampu menjerit. Hanya mata aku saja yang terbuka luas, memandang wajah itu dari jarak yang terlalu dekat. Dan dalam jarak itu, aku nampak sesuatu yang buat jantung aku berhenti seketika. Di sebalik wajah itu, ada kesan, seperti garis halus, seperti retakan, seolah-olah wajah itu bukan miliknya sepenuhnya. Teman aku. Suara itu keluar lagi, lebih perlahan, lebih dekat, seolah-olah terus masuk ke dalam kepala aku.
Aku rasa tekanan di dada semakin kuat, seolah-olah sesuatu sedang menarik aku, memanggil aku, menahan aku daripada pergi. Dan pada saat itu, aku tak mampu lagi. Aku menjerit, jeritan yang keluar tanpa kawalan, tanpa sedar. Dan sekelip mata, semuanya jadi gelap. Seolah-olah aku sudah tidak berada di situ lagi. Bila aku sedar, aku dah berada di rumah aku semula. Aku buka mata perlahan-lahan. Pandangan aku kabur sekejap sebelum jadi jelas. Siling kayu rumah sewa aku muncul di atas kepala. Sama seperti biasa. Nafas aku terasa berat. Dada aku naik turun dengan laju. Seolah-olah aku baru saja berlari jauh. Aku terus bangun duduk. Sekeliling aku sunyi. Pintu bilik terbuka sedikit. Cahaya pagi masuk dari luar, menerangi ruang dalam dengan lembut. Bunyi burung kedengaran dari jauh. Semuanya nampak normal. Terlalu normal. Seolah-olah tak ada apa yang berlaku. Aku pandang tangan aku. Masih menggigil sedikit. Aku sentuh pipi aku. Tempat yang disentuh malam tadi. Sejuk itu dah hilang. Tapi ingatan itu masih kuat. Aku terus bangun dan keluar dari bilik. Langkah aku laju, hampir tergesa-gesa. Mata aku terus mencari pintu depan. Pintu itu terbuka. Sama seperti yang aku nampak bila aku sedar tadi. Aku berdiri di situ beberapa saat, memandang keluar. Cahaya matahari terang, suasana kampung seperti biasa. Tak ada tanda-tanda pelik. Tak ada sesiapa. Aku tak tunggu lama. Hari itu juga aku buat keputusan. Aku kemas semua barang aku tanpa fikir panjang. Baju, beg, apa sahaja yang aku bawa, aku masukkan dalam keadaan tergesa-gesa. Aku tak peduli kalau ada yang tertinggal. Aku cuma nak keluar dari tempat itu secepat mungkin. Sepanjang aku kemas, aku cuba elakkan pandang ke arah tingkap. Aku tak nak nampak rumah kosong itu lagi. Tak nak walaupun sekilas. Beberapa jam kemudian, aku sudah bersedia. Aku angkat barang keluar, masukkan ke dalam kenderaan dan tanpa banyak fikir, aku terus pergi dari kawasan itu. Aku tak toleh. Walaupun sekali. Walaupun hati aku kuat nak tahu apa yang ada di belakang, aku tetap tak toleh. Dan sejak hari itu, aku tak pernah kembali. Hari berganti hari. Aku cuba teruskan hidup seperti biasa. Aku cuba lupakan semua yang berlaku. Sibukkan diri dengan kerja, dengan rutin harian. Perlahan-lahan, rasa takut itu semakin berkurang. Tapi, tak pernah hilang sepenuhnya. Beberapa minggu selepas itu, aku terima satu panggilan. Nombor tak dikenali. Aku angkat. Suara di hujung sana, aku kenal. Pakcik jiran sebelah rumah dulu. Dia bercakap seperti biasa. Tanya khabar, tanya aku di mana sekarang. Aku jawab ringkas saja. Aku tak nak ingat sangat tentang tempat itu. Tapi sebelum dia tamatkan panggilan, dia tanya satu soalan. Satu soalan yang buat aku terus diam. Malam terakhir kau kat situ, lampu rumah kosong tu tak menyala? Aku tak jawab. Aku pegang telefon itu erat. Fikiran aku terus kembali ke malam itu. Aku ingat jelas. Sangat jelas. Lampu itu menyala. Bukan sahaja di tingkat atas, tapi juga di dalam rumah yang aku duduk. Aku nampak cahaya itu. Aku rasa kehadirannya. Aku dengar suaranya. Aku perlahan-lahan letak telefon. Tak ada jawapan. Tak ada penjelasan. Hanya satu perasaan yang kembali semula. Sejuk. Sejak malam itu, aku tak pernah tidur leni sepenuhnya. Setiap kali jam menghampiri pukul 3 pagi, aku akan terjaga. Seolah-olah badan aku sendiri sudah tahu waktu itu. Kadang-kadang aku cuba pejam mata semula. Cuba abaikan. Tapi ada malam, aku terpaksa buka mata. Sebab aku nampak sesuatu. Cahaya. Dari sudut bilik aku. Cahaya kuning malap. Sama seperti lampu di rumah kosong itu. Aku akan pandang perlahan-lahan ke arah itu. Dan setiap kali, cahaya itu akan hilang. Seolah-olah tak pernah ada. Tapi aku tahu apa yang aku nampak. Aku tahu apa yang aku rasa.
Dan dalam diam yang sunyi, setiap kali pukul 3 pagi itu, aku mula sedar satu perkara yang aku cuba nafikan sejak awal. Mungkin aku memang sudah keluar dari rumah itu. Mungkin aku memang sudah jauh dari Kuala Pilah. Tapi sesuatu dari rumah itu tak pernah benar-benar tinggalkan aku. Seolah-olah ia masih ada. Dekat. Memerhati. Menunggu. Dan mungkin hanya menunggu masa untuk aku kembali melihatnya lagi.